Nak pesan ni, jangan sesekali buat 3 kesilapan ni masa beli emas untuk tujuan simpanan. Nombor 3 ni paling ramai buat salah sebab dia ingat benda ni okey untuk dibuat. Yang pertama sekali, beli emas fizikal terlalu kecil. Beli 0.001 gram, 0.05 gram, 0.02 gram. Kalau nak beli dan buat simpanan emas, make sure at least 0.5 gram dan ke atas. Kalau beli emas yang terlalu kecil ni, bukan setakat harga dia yang mahal, memanglah nampak 0.01 gram tu boleh dapat RM10, RM15. Tapi sebenarnya bila you add up untuk jadikan dia 1 gram, dia sangat mahal. Dan akan ada masalah bila nak jual dan juga pajak balik nanti. Kesilapan yang kedua yang biasa dibuat ialah beli emas berdasarkan harga je. Asalkan murah dia beli, Dia tak tengok beberapa faktor lain yang penting untuk kita buat pertimbangan sebelum beli emas tu. Antaranya ketulinan emas yang sangat-sangat penting. Ada orang dia tengok, oh murah, tapi sebenarnya emas tu tak tulen mana pun. Dia mungkin ada campuran logam yang lebih banyak, so kandungan emas dia sikit. Itu antara common mistake yang ramai buat, sebab dia tak aware ketulinan emas. Sebab dia tak aware ketulinan emas yang ada dalam sesuatu gold bar ataupun gold coin tu. Dan juga ada yang terlepas pandang tentang credibility syarikat ni sangat-sangat penting. Actually ada banyak faktor yang kita kena pertimbangkan bila nak buat simpanan emas ni, bila nak beli gold bar ataupun dinar daripada sesuatu syarikat. So credibility syarikat adalah salah satu poin penting yang kita perlu titik beratkan. Sebab kalau you nak beli emas ni, make sure dia daripada syarikat yang berreputasi tinggi lah. Jangan beli daripada kedai emas yang sembarangan. Sebab kita tak tahu dia punya make tu macam mana dia keluarkan, macam mana dia hasilkan emas tu. Tak nak pula kita dah beli, dah spend duit banyak, kena tipu. Yang ketiga ni lah yang saya mention tadi ramai sangat buat silap, iaitu dia beli barang kemas, cincin, gelang, rantai untuk dijadikan sebagai simpanan. Dah bagus dah dia beli emas sebagai simpanan, tapi pemilihan jenis emas tu tak sesuai. Barang kemas adalah barang perhiasan yang digunakan untuk kita pakai, untuk kita cantik-cantik. Tak sesuai untuk dijadikan sebagai simpanan. Sebab apa? Salah satunya ialah barang kemas ni dia mahal. Kalau kita compare harga per gram untuk barang kemas, dia jauh lebih mahal daripada harga kalau kita beli gold bar ataupun dinar. Dan yang keduanya ialah spread emas tu sendiri. Spread ni kita kena tahu, setiap emas tu dia ada spread dia yang tersendiri. Setiap syarikat pun dia ada spread dia yang tersendiri. Jadi untuk barang kemas ni, spread dia lebih besar berbanding gold bar dan dinar. Gold bar dan dinar kalau di public gold, spread dia antara 6 hingga 9% sahaja. Berbanding kalau barang kemas, kebiasaannya 20% dan ke atas. Ada yang 30%, ada yang 40%. On average adalah dalam sekitar 20% lebih persen lah barang kemas ni. Jadi kita nak menunggu kenaikan harga 20% lebih persen tu mungkin lebih lama berbanding kalau kita nak tunggu kenaikan harga bagi gold bar dan dinar yang sekitar 6 hingga 9% sahaja. So dapat ilmu dia. So sebelum mulakan simpanan emas tu, make sure you kutip lah dulu ilmu emas ni sikit-sikit mana-mana. Belajar dulu, dapatkan info dan terus ambil tindakan. Jangan tunggu-tunggu lagi untuk buat simpanan emas ni. Okay? Bagi yang nak mulakan simpanan emas, tak tahu platform mana, tak tahu kaedah macam mana yang mudah, yang mesra baja you all, boleh klik link di profile, boleh baca info-info yang saya dah lampirkan. I'll see you in my next video. Bye!